Malam ni sebelum tidur jangan lupa share video ni, repost video ni, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Sebab ada satu amalan, siapa buat amalan ni dia berpeluang untuk masuk dalam syurga. Weh, serius lah Ustaz? Serius? Siapa bagi tahu ni? Reka-reka apa? Nabi yang bagi tahu. Ustaz, saya nak tahu Ustaz. Sebelum tu tekanlah butang share dulu. Tak share lagi nak masuk syurga seorang-seorang, repost lah juga. Bagi kat family ke, bagi kat kawan-kawan ke, bagi kat semua orang. Nak masuk syurga seorang-seorang apa ni? Okey, dah share dah, dah sebarkan dah. Mantap. Amalan dia adalah tereng-tereng. Sabda Nabi SAW, barang siapa, tak kisahlah siapa pun, lelaki ke perempuan ke, tak kisah siapa, yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang kita selalu baca tu lah, setiap kali selepas semayang fardu, semayang 5 waktu tu lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas semayang baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga, kecuali satu je, mati sahaja yang menghalang dia. Oi, besar kan ayat kursi ni. Paduan, kalau dah tahu, sebarkan sebanyak yang mungkin. Semoga kita semua berpeluang untuk masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin.